Kalau bukan makanan je, apa yang membuatkan asid urik ni naik sangat tinggi? Ini 5 punca utama. Pertama, buah pinggang tidak membuang asid urik dengan cekap dan efisien. Kedua, berat badan berlebihan. Lebihan tisu adipos iaitu lemak akan meningkatkan katabolisme purin iaitu pecahan purin dan akan meningkatkan pengeluaran asid urik. Yang ketiga, pengambilan fruktosa dan gula berlebihan. Ini akan menyebabkan gangguan metabolisme asid urik. Seterusnya, ia juga meningkatkan lagi paras asid urik dalam darah. Dan yang keempat iaitu genetik. Sesetengah orang memang kurang keupayaan untuk membuang asid urik. Dan yang kelima, keradangan kronik dan insulin resistant. Insulin yang tinggi ini akan mengurangkan keupayaan buah pinggang untuk membuang asid urik. Gout ini sebenarnya merupakan tanda awal gangguan metabolik seperti diabetes, darah tinggi dan juga fatty liver. Jadi dalam part seterusnya kita akan masuk dalam bab biokimia iaitu bagaimana asid urik ini terbentuk.